Selamat datang di channel Marifki. So hari ni aku akan main game Roblox Escape Miss Anytron OB. Maksudnya game ni kita kena melarikan diri daripada cikgu robot ni guys. Sebab apa? Kita nak lari dari sekolah. Sebab apa? Kita nak ponteng kelas. Ni kan sekarang ni kan hari pertama saya sekolah. Sekarang okay, tak masa lagi, jom kita play. Let's play. Okay, hari ni aku tak pakai mic sebab apa? Asal aku buat video tak ada music pun. Okay, sekarang kita berada di kelas. Okay, sekolah. Kelas. Okay, alright. Saya pakai baju ni. Okay, lain sikit. Okay. Ni adalah robot cikgu. Okay, guys. Will not end your miss Anytron. Kita tak boleh ponteng kelas. Okay. Tapi saya bosan nak kalah dengan cikgu. Maaf cikgu. Saya terpaksa buat benda yang ni, guys. Okay. Jadi, kita tarik. Rosak robot ni, cikgu ni. Yalah, sebab kena air. Tak apalah. Jom, kita lari dari sini. Okay. Okay, oh my god. Sepertinya lampu elektrik dia gelap, guys. Okay, aku nak ikut orang ni. Guys, bila dengar muzik tu, itu ditandakan ada cikgu. Okay? Semua hati-hati. Okay, kita hati-hati ya, guys. Oh, cikgu robot ni. Cikgu datang. Cikgu. Jangan takut saya, cikgu. Saya cuma tak nak dengan cikgu. Wih. Tapi, muzik ni tak ada, guys. Okay, tapi tak apalah. Yang penting kita safe. Okay, so kita lari. Hati-hati semua. Okay, yang penting kita kena larikan diri daripada sekolah ni. Okay. Aku ni main OB je sebab apa? Kalau main game dengan Roblox ni tak ada yang lain. Woi. Okay, kena tutup tu. Okay, kena tutup. Lari. Kita harus larikan diri daripada kampung. Okay, senang je ni. Okay, aku nak pecah record. Adakah aku boleh larikan diri daripada sekolah ni? Cuma komen di bawah. Okay, ni kena hati-hati, guys. Cikgu akan muncul daripada situ, guys. Jadi untuk buat cikgu muncul kita untuk okay, cikgu tu dah datang, cikgu. Bagi saya tak, cikgu. Kejar lah orang ni ponteng keras juga, cikgu. Jangan takut saya, cikgu. Dah lah, tak ada muzik dia. Yang ada cuma suara saya saja. Ya, zaman sekarang ni zaman AI. Jadi kita tak payah berikan tambah suara. Okay, kita turun. Okay, kita sampai. Okay, ni. Aduh. Mati pula kena tersetuk angin tu. Okay, tak boleh kita kena. Jangan boleh pegang pagar tu, guys. Aku lupa dah. Lompat. Mati pula. Jangan gerak dulu. Okay, betul. Kita semua standby. Terus jadi. Okay, lepas. Okay. Jadi kena lari. Ni kena pelan-pelan. Jatuh pula. Sebab buat laju-laju. Aku kena buat laju-laju lah, guys. Sebab apa buat laju-laju lagi cepat, guys. Okay. Alamak, aku semua jadi sini pula. Okay. Cepat aku kena belah-belah ni. Aku kena slow steady. Bismillah. Aku save. Jadi semua. Kena lompat-lompat je. Okay, tak payah lompat. Korang boleh jalan atau lompat. Jadi kalau korang nak selamat, kena hati-hati. Okay. Kita zoom dulu, okay. Beware the duck. Alamak, aku ni adik itik dalam kolam ni. Lokang ni. Itik. Suara itik. Okay, gini lah suara itik. Bangun. Itik ni kuat. Itik tu kuat. Mana jalan keluar? Itik ni laju banget. Mana longkang lubang dia. Aku tak nampak Tolong. Saya sesat. Tolong saya. Saya tak bersalah. Itik tu mendekat. Okay, mana jalan keluarnya? Wow. Aduh. Aku tak jalan ni. Ni. Aduh. Safe. Aku tak mati. Okay, aku nak tangga juga. Ini kena hati-hati ni ada duri. Aduh, jatuh pula. Aduh, aku kena buat macam ni. Okay, semua sini. Okay, lepas. Okay, right ni nak pergi mana? Okay, alamak ni ada laser hati-hati ni. Kena lompat atas laser dia, okay. Senang je nak lari dari sekolah ni. Kita kena lari. Okay, nak ke mana sini ke sini tak ada.
Okay, kena lompat perangkap ni. Uh, 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 okay, art class. Okay, sekarang kita ada kelas seni. Okay, avoid the main screen. Kita kena hati dengan orang batu-batu ni. Batu ni boleh tangkap tu orang ni. Aku takut bah, tu baru bah. Jadi mana nak lalu je bang. Bang, tu lalu bang. Abang patung. Oh, lepas guys. Saya takutnya dengan abang patung tu. Abang patung tu yang paling menyeramkan guys. Okay, ni kena. Okay, aku tak macam ni. Okay, ni kena. Jangan, kita tak boleh jatuh. Pecah, kita kena lompat. Kita kena pecahkan sama cermin. Sambil. Kita lompat atas laser ni guys. Okay, kalau kita jatuh dia mesti ada cikgu dekat sini kan. Okay, jangan. Kita kena lompat je. Oi, okay, alright. Oi, shortcut je. Okay, lupa. Susah nak buka pintu dia. Okay. Cafeteria. Okay, kita kat kantin ni sekarang ni. Alamak, kantin ni mesti ada chef kan. Orang semua dah tengok kan YouTube yang dah main tu. Tu. Oh, chef. Yang nak pasal chef. Chef ni pun sama kau boy. Chef. Kami pun nak jadi daripada sekolah juga chef. Chef ni ada masalah ke? Okay, kita lemahkan dia. Kita kena letakkan dia. Oi, mau chef. Oh my god, makin laju lah. Masukkan dalam minit. Okay, selamat. Save aku. Okay, swim. Okay, kita kena berenang guys. Okay, berenang tahan nafas. Okay, nak berenang senang je. Aku nak taruh oksigen ni guys. Saya nak try dunia betul-betul. Saya nak berenang secara dalam manual. Aku dah tak tahan nafas. Aku tunjuk je. Berenang. Okay, lepas sikit. Mana pintu keluar ni? Sini kah? Oh, tak bisa. Oh, tak boleh. Tak boleh buka, guys. Tak boleh buka. Okay, right. Ni tangga boleh. Oh, tak boleh naik. Okay, right. Ni. Aduh, susah nak buka ni. Buka pintu. Pintu ni keras, guys. Okay. Get to the bus. Okay, kena pergi bus tu, guys. Cepat. Oh my god, cikgu tu pula. Oh, cikgu relax, cikgu. Oh my god, itik pun ada. Oh my god. Ini aku tahu. Okay, aku tahu. Pusing dulu. Okay, alright. Itik, cikgu. Aku dah tak masa nak minta. Okay, siap tu dah muncul. Okay, aku tahu. Sebab apa, orang masuk pas gagal ke. Okay, jadi kita kena ikut. Oh, cepat masuk. Okay, kita selamat. Okay, cikgu dengan cikgu itik chef tak boleh tangkap saya. Okay. Jadi kita lah. Okay. Woi, dia orang menjebak. Okay, larian kita. Oh my god, kita ada masa depan ni. Patut aku tengok. Okay. Itu ya, aku dah pecah. Aku sebenarnya main game. Aku nak main game OB ni hari-hari ke. Sebab apa? Aku nak cepatkan speed run aku guys. Kalau korang aku nak tengok mana komen korang. Aku nak main game apa? Kalau aku nak main game OB lain atau game apa? Story ke, adventure ke, survival ke, korang komen di bawah. Okay. Okay, alright. Kita dah sampai ke sekolah. Okay guys, kita menang. Okay, kita dapat badge. Okay, aku rasa. Okay, dah dapat badge. Tapi badge ni hilang. Okay, sampai saja untuk video kita kali ni ya. Jadi sebelum kamu menamatkan video ni, jangan lupa like dan subscribe dan juga tekan lonceng. Aku cuba video akan datang. Habis semua.